Nilai ringgit dibuka kebanyakannya lebih tinggi berbanding mata wang utama lain pada pagi Khamis 28 Mei, namun susut sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat susulan sentimen berhati-hati pelabur terhadap ketegangan global. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, prestasi ringgit dijangka kekal berhati-hati dalam tempoh terdekat disebabkan ketidaktentuan geopolitik dan permintaan terhadap dolar Amerika Syarikat yang masih kukuh. Dalam dagangan awal pagi tadi di Kuala Lumpur, ringgit bagaimanapun mencatatkan peningkatan berbanding beberapa mata wang utama termasuk pound Britain, euro dan yen Jepun. Penganalisis turut melihat pergerakan ringgit ketika ini banyak dipengaruhi perkembangan ekonomi global dan dasar monetari Amerika Syarikat. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas. Bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.